Tahukah anda pasaraya besar di US iaitu Walmart menggunakan drone untuk delivery barangannya? Ianya dikenali sebagai Walmart Drone Delivery Service. Servis ni terdapat di beberapa lokasi di US. Drone ini boleh bawa barang sehingga 10 pound, lebih kurang 4.5 kilogram, cukup untuk ubat-ubatan, makanan ringan atau keperluan segera. Ianya dikendalikan oleh syarikat Wing menggunakan teknologi AI dan navigasi GPS. Setakat 2025, servis ni dah mula beroperasi di lebih 30 lokasi termasuk di Texas dan Florida. Misi mereka nak buat penghantaran lebih cepat, cekap dan mesra alam. Agak-agak anda, bila pasaraya di Malaysia nak buat servis drone delivery ni? Komen pendapat anda.